Itu macam Melayu je. Dan sebenarnya macam makan. Ya. Makan dia. Itu everything aku. Dengan dengan. Saya ni. Mesti ya. Mana kerja lah kerja. Saya minta tolong. Ada apa? Hari je saya. Hari satu ke hari kurang. Hari good. Hari satu lagi. Tiada isu-isu ni.
Mengumumkan على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباحث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماهر الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الصاهر الباطن الوالد المتعالي البار التواب المنتقم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabirin bin Muhammad Sarbini, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor. Yang berbahagia Dr. Abdul Razif bin Zaini, Timbalan Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Islam Selangor. Mewakili Yang berbahagia Datuk Nab Chancellor Universiti Islam Selangor. Yang berusaha Dr. Hajah Nurhani Salwa binti Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Dasar dan Pengurusan Majlis Agama Islam Selangor. Yang berusaha Cik Zaharuddin bin Salim, Pengarah Strategi Korporat Majlis Agama Islam Selangor. Yang berusaha Dr. Latifah Bibi binti Mustafa Hamid, Timbalan Nab Chancellor Penyelidikan Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Islam Selangor UIS. Yang berusaha Profesor Madia Dr. Mariam binti Abdul Majid, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Islam Selangor. Ahli Jawatan Kuasa Pemandu Penilaian Penyelidikan MAIS JPPP, Dekan-Dekan Fakulti, Pengarah-Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, para pensyarah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di dalam majlis perasmian penutupan simposium Pendidikan Islam Negeri Selangor 2025. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menenangkan tangan, mengaminkan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Pada hari yang mulia ini kami berhimpun untuk meraihkan Simposium Pendidikan Islam Negeri Selangor bagi tahun 2025. Di hari mulia ini kami menadahkan tangan dan memohon rahmat-Mu. Limpahkanlah taufik hidayah-Mu, petunjuk dan inayah-Mu kepada kami. Sedarkan kami di atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan hari-hari mendatang akan menjadi lebih bermakna bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dari-Mu, makmurkanlah kesepakatan kami ini dengan limpahan rahmat kasih-Mu. Tautkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim di antara kami. Jauhilah kami dari segala sifat mazmumah, hasad, dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencana kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami telah banyak membuat kezaliman terhadap diri kami sendiri, dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Curahkanlah keampunan dan belas kasihan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Dibuka kata permulaan dengan lafaz suci memohon ridha. Majlis berhimpun penuh kehormatan menjunjung warisan ilmu yang mulia. Hadirin sekalian, majlis dimulakan dengan tayangan video Simposium Pendidikan Islam Selangor bagi tahun 2025. Dipersilakan.
Tunas kelapa tumbuh melata, dia tiup angin lembut rata. Majlis bermula dengan bicara kata, jemputlah yang arif, sampaikan suara. Dengan ini majlis mempersilakan kepada yang berusaha Dr. Hajah Nurhani Salwa binti Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Dasar dan Pengurusan Majlis Agama Islam Selangor bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor. Yang berbahagia Dr. Abdul Razif bin Zaini, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Islam Selangor, mewakili Datuk Naib Chancellor Universiti Islam Selangor. Yang berusaha Encik Zaharuddin bin Salim, Pengarah Strategi Corporate MAIS. Yang berbahagia Dr. Latifah Bibi binti Musaffar Hamid, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Islam Selangor. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Mariam binti Abdul Majid, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Islam Selangor. Yang berusaha Ahli Jawatankuasa Pemandu Penilaian Penyelidikan MAIS JPPP, Dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan dan para pensyarah, dan juga para pengurusan UIS yang hadir pada hari ini, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama di majlis perasmian penutup Simposium Pendidikan Islam Selangor 2025 yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabirin bin Muhammad Sarbini, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor pada hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan penghargaan dan syabas dan tahniah kepada Pusat Pendidikan MAIS dan semua ahli jawatankuasa simposium ini yang telah bertungkus lumus dalam memastikan keseluruhan majlis termasuk sesi pembentangan pada hari ini berjalan lancar. Jadi saya terkilan jugalah, tak sempat join tadi kan. Saya dengar hebat-hebat pembentangannya. Dalam bahasa Inggeris pun ada. Jadi tadi saya dah dapat amanat daripada Big Boss. Lepas ni kena present bahasa Inggeris. Jadi nak tukar teks ni tak sempat. Jadi kita mix lah bahasa Melayu dan Jawa . Inggeris tak ada juga. Jadi tidak lupa juga penghargaan kepada pihak Universiti Islam Selangor
sebagai penganjur bersama yang telah berbesar hati dan bersedia menyediakan tempat yang selesa, besar dan cantik bagi keselesaan simposium kita pada hari ini. Saya tadi sempat pusing kat tepi tasik tu kan. Jadi imbaulah kenangan 2011 sampai 2013 masa saya ada di sini. Jadi masih lagi kekal keindahannya. Jadi harap management kekalkanlah keindahan tasik tu itu tempat jatuh lagi dikenang. Memang pernah jatuh pun kat situ. Jadi kenangan jatuh tu saya simpan sampai sekarang. Masya Allah. Jadi saya berharap simposium ini dapat menjadi wadah dan platform kepada para pendidik untuk berkongsi hasil penyelidikan dan dapatan ilmiah mereka bagi rujukan dan masyarakat Islam negeri Selangor. Jadi untuk makluman semua, pembentangan hari ini telah melibatkan 5 orang pembentang dengan 3 orang penyelidik lantikan MAIS dan telah melaksanakan penyelidikan untuk pihak MAIS. Terima kasih banyak-banyak. Manakala 2 orang pembentang lagi iaitu yang berusaha Dr. Hajah Nuraini binti Nordin. Ini saya punya bestie ni dekat MAIS ni. Masya Allah. Congratulations Dr. Hajah. Dan yang berusaha Ustaz Haji Muhammad Salih bin Abdul Sahar yang merupakan pegawai MAIS lah yang menamatkan pengajian mereka, Dr. Nuraini dalam bidang PhD dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih ijazah sarjana muda. Ijazah sarjana. Congratulations to both of them. Tepuklah sikit. Yang berbahagia Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan peserta simposium yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Simposium ini dilaksanakan dengan 3 objektif utama dan izinkan saya memberi penekanan khusus kepada ketiga-tiga objektif tersebut. Yang pertama, mewacanakan hasil penyelidikan secara interaktif. Jadi, untuk objektif utama ini ialah untuk mewacanakan hasil penyelidikan MAIS dalam medium yang lebih interaktif dan mudah difahami. Hari ini kita bukan sahaja mendengar pembentangan, tetapi kita juga dapat melihat dan mengetahui bagaimana data dianalisis dan dapatan kajian diterjemahkan melalui pembentangan, soal jawab dan perkongsian pandangan. Pendekatan ini amat penting bagi memastikan hasil penyelidikan tidak kekal sebagai dokumen, tetapi menjadi ilmu yang bermanfaat, boleh dibahaskan, dihadam dan digunakan oleh pelaksana dasar sebagai rujukan utama dalam menyediakan perkhidmatan terbaik untuk masyarakat. Jadi, siapa yang pernah melalui proses collection data, data collection, analysis data, kita boleh appreciate platform sebegini untuk acknowledge usaha-usaha para penyelidik. Sebenarnya tak mudah lah. Saya nampak saya punya responden. Cikgu. Saya punya responden PhD pun ada dalam ni. Masya Allah. Terima kasih cikgu. All the support untuk MAIS. Cikgu Zaitun ni dia memang legend dekat MAIS ni. Masya Allah. Jadi di platform seumpama ini sebenarnya platform untuk kita berkongsi dan appreciate, acknowledge usaha para penyelidik yang tak mudah lah. Sebab bila dah buat sendiri baru tahulah. The struggle is real lah. The struggle is real. So I acknowledge everyone yang memberikan masa, tenaga, buah fikiran untuk sama-sama support MAIS dalam era ataupun akademik ini. Mungkin dia agak terpinggir sikit lah sebab bila orang cakap akademik, orang rasa serius. Memang serius. Kita memang tak pernah main-main. Memang serius. Jadi wadah ini kita gunakan untuk lebih mudah berinteraksi dalam bahasa yang lebih santai insyaAllah. Dan yang kedua, memanfaatkan hasil kajian untuk membangunkan dasar MAIS. Objektif kedua ialah untuk memanfaatkan hasil penyelidikan sebagai rujukan dalam membangunkan dasar MAIS, hasil yang menyentuh dasar pembangunan sosial dan memperkasa ekonomi masyarakat Islam di Selangor. Setiap dapatan kajian yang dibentangkan hari ini dapat memberikan input yang sangat bernilai kepada MAIS dan agensi agama Islam lain dalam membuat penilaian dasar, merangka strategi, penambahbaikan dan merancang tindakan yang lebih berkesan serta impactful, berimpak tinggi. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dan ruang berdiskusi kepada para penyelidik. Jadi objektif ketiga simposium ini adalah untuk mengiktiraf peranan para penyelidik dengan membuka ruang diskusi kepada masyarakat yang telah bertungkus lumus bagi menghasilkan dapatan kajian yang berkualiti di bawah geran penyelidikan MAIS. Simposium ini juga secara tidak langsung dapat memberi ruang untuk para penyelidik berkongsi pandangan, kaedah, cabaran dan pengalaman sepanjang menjalankan kajian tersebut. Dalam masa yang sama, masyarakat dapat diberi pencerahan berkaitan kualiti keputusan yang dibuat oleh agensi agama di negeri Selangor melalui proses dan kaedah pendidikan yang boleh dipercayai, trusted, di sebalik setiap keputusan yang telah dibuat. Pihak MAIS amat menghargai usaha dan komitmen para pendidik yang telah menyumbangkan hasil kerja kepada perkembangan ilmu dan pentadbiran Islam, khususnya di negeri Selangor. Hari ini tak ada pantun
Hadirin yang dihormati sekalian, bermula pada tahun 2026, insya-Allah tahun depan, Pusat Pendidikan akan memfokuskan penyelidikan yang telah digariskan bagi melaksanakan pelan strategi MAIS iaitu Hala 7 Kelestarian Hal Ehwal Islam Selangor 2025 hingga 2030. Hadis, dia ringkasan dia hadis lah, Hala 7 Islam Negeri Selangor. Pelan ini telah menetapkan sebanyak 6 kajian yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh pelaksanaannya. Namun pihak Pusat Pendidikan MAIS juga akan memperuntukkan 5 kajian berdasarkan permohonan dari Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS yang akan memberi lebih tumpuan terhadap pemerkasaan pentadbiran Hal Ehwal Islam di dalam negeri Selangor. Semua kajian ini sangat penting untuk membantu MAIS mengenal pasti isu semasa dan menjadikan cadangan terbaik dalam memperkukuh syiar Islam di negeri Selangor. Kerjasama yang dibina antara MAIS, agensi pelaksana serta rakan-rakan universiti dapat diteruskan dan diperkukuh lagi bagi memastikan penyelidikan ini terus bergerak seiring dengan keperluan semasa umat Islam. Semoga dapatan kajian yang dikongsikan pada hari ini menjadi pemangkin kepada tindakan dan perancangan yang lebih mantap pada masa akan datang. Yang berbahagia Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, peserta simposium yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Akhir kata, biasa kalau dah akhir kata ni semua orang lega kan? Akhir kata, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam penganjuran simposium ini, termasuk juga pihak UIS yang telah dapat menyediakan dewan yang indah ini bagi melancarkan simposium Penyelidikan Islam Selangor tahun 2025. Semoga program ini terus menjadi platform utama penyebaran ilmu, perbincangan ilmiah dan pembangunan dasar pentadbiran Islam negeri Selangor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada pemerintah timbalan setiausaha dan sahabat pengurusan dari sahabat Selangor dan kesempatan buat sebentar tadi. Seterusnya, majlis ini penuh takzim dan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabirin bin Muhammad Sabiri, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutupan simposium Pendidikan Islam Negeri Selangor bagi tahun 2025 dengan segala hormatnya. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Dr. Abdul Razif bin Zaini, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Islam Selangor, mewakili Datuk Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, Yang Berusaha Dr. Nurhani Salwa binti Jamaluddin. Terima kasih atas ucapan tadi. Saya membaca berita. Timbalan Setiausaha Dasar dan Pengurusan MAIS, Yang Berusaha Encik Zaharuddin bin Salim, Pengarah Strategi Korporat MAIS, Yang Berusaha Dr. Latifah Bibi binti Mustafa Hamid, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Islam Selangor, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mariam binti Abdul Majid, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Islam Selangor, Yang Berusaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Pemandu Penilaian Penyelidikan MAIS, JPP, dan dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, para pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekali syukurillah, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di majlis perasmian penutup Simposium Penyelidikan Islam Selangor 2025 pada hari ini. Terlebih dulu saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada Pusat Pendidikan MAIS selaku penganjur dan bahagian-bahagian lain yang turut terlibat
serta bersama Universiti Islam Selangor selaku anak syarikat MAIS yang bekerjasama secara langsung dalam penganjuran simposium kali ini. Dan juga ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua para ilmuwan, profesor, penyelidik dan peserta yang hadir pada hari ini di majlis yang amat bermakna dalam usaha untuk menyampaikan dan menyebarluaskan hasil penyelidikan berkaitan isu semasa agama khususnya di negeri Selangor. Dan juga saya berharap agar penganjuran simposium ini menjadi wadah penting kepada penyelidik-penyelidik yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Selangor untuk menyampaikan hasil dapatan kajian kepada masyarakat agar lebih cakna ya terhadap proses, prosedur dan tindakan yang diambil oleh pihak MAIS serta Jabatan Hadis Ehwal Islam Selangor dalam melaksanakan tanggungjawab pengurusan pentadbiran agama Islam di Selangor. Sebenarnya memang kami selalu berbincang di MAIS penyelidikan yang sangat relevan dan related untuk operasi seharian atau operasi langsung pihak MAIS dan juga agensi-agensi agama. Macam saya tengok tajuk analisis pusat penyembelihan ya di Selangor memang sangat relevan, dan hari ini tak ada kot yang mengenai halal ya. Contoh mengenai industri halal ni. Memang saya pun dah go through dah pergi beberapa taklimat, beberapa conference dan juga beberapa sharing termasuk dasar halal negara dan sebagainya. Tapi practicality-nya nak buat tu bukan senang. Sebab kita pun tahu orang halal yang Toiban ni kan, bila kita nak cari punca kenapa tak ramai lagi yang dapat buat ya, sebenarnya dia back end yang ketersediaan untuk penyediaan premis halal tu sebenarnya. Contoh kalau kat kantin-kantin kan, bila saya pergi survey dengan pihak JAIS dan sebagainya, practicality nak buat sebenarnya yang susah adalah kantin yang sedia ada, mereka tak cukup exhaust fan yang besar, mereka tak ada grease trap kat bawah. Itu antara perkara-perkara perincian yang perlu diambil kira ya, selain daripada persijilan halal on the product itself. So kajian-kajian seperti itu dan juga kajian-kajian seperti penyembelihan sijil penyembelihan halal di Selangor ni, ini sangat bermakna pada pihak MAIS ya, untuk kami meneruskan operasi-operasi rutin dan juga operasi-operasi orang kata hakiki kami lah, dan juga di Jabatan Agama. Dia betul bila tengok statistik kan, mungkin tuan-tuan dah tahu, kalau di negeri Selangor itself yang mendapat persijilan halal mostly adalah almost 70% is non-bumi yang halal sijil holder. Yang Muslim is approximately dalam 17% dia. 17 to more than that yang Muslim. Yang lebih tu yang Bumi Putra lah. That is the statistic yang ni. Dan kami pernah nak buat pilot dekat kantin berdekatan berhampiran dengan Majlis Agama Islam sendiri, dan itulah pendapatan dia tadi. Dia punya orang kata hardware dia yang susah nak dipraktiskan. So tu sebab kita tengok kalau kita pergi kedai-kedai yang ada sijil halal, banyakkan dia macam kedai makan aiskrim Aisyah, Mitsui, itu ada. Tapi kalau kedai restoran Tom Yum nama Melayu, tak ada lagi. So itulah yang kita nak tengok kat situ lah. Kita akan lihat kat situ. Dan kajian-kajian ni sebenarnya main peranan penting untuk kami untuk guna pakai. Yang bahagia Datuk-Datuk, Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, peserta simposium yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanggungjawab MAIS jelas melalui Seksyen 7 bracket 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, iaitu maka hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial orang Islam negeri Selangor selaras dengan hukum syara. Dan selain itu pihak MAIS juga mengambil
tindakan yang proaktif bagi mengenangi isu kecelaruan pemikiran dalam kalangan umat Islam, termasuk kecenderungan terhadap pemikiran, kadang confuse juga nak sebut ni, ateis, artis, apa sebutan betul dia? Ateis. Ekstremis, pendapat bertentangan dengan fatwa, isu kekeluargaan, sosial dan pendidikan. Ini pun menjadi salah satu yang untuk perkara yang kami sedang lihat. Kalau sekarang ni ramai yang tengah melihat mengenai isu-isu kesihatan. Isu-isu kesihatan fizikal, kita boleh pergi atau buat physical test, blood test, stress test, semua test. Paling cepat, paling favorite nak tengok jantung. Yang kedua adalah on cancer punya simptom dan sebagainya. That is physically health test kita buat routinely. Umur 40 tahun and after that 40 tahun lagi regular kan. 2 tahun atau dan sebagainya. Lagi-lagi kalau dah ada family history. Okay, that is physical health. Tapi kita dah review tak macam mana, tapi tidak, sebelum tu physical health mostly orang yang melihat risiko ini atau undergo test ni ada orang berumur 40 tahun ke atas lah basically. Ya, basically yang dah berusia sikit. Tapi siapa yang akan tengok on mental health? Kita ada tak stress test untuk mental health yang dibuat secara berkala? Baru-baru ni di organisasi lama saya, about 600 plus of warga kerja, kami buat stress test lah di mental health punya issues. We have about dalam 3.17% approximately mereka warga kerja yang mempunyai isu-isu mental health. 3.17% daripada 600 orang. Daripada tu about 1.5% mengalami isu anxiety kronik. Cuma the next stage saya minta penyelidik ni untuk lihat trigger daripada mana. Is it from the office, bos garang ke, or is it from home, daripada rumah. So saya tak sempat dapat report tu, saya dah tukar ke institusi lain. So maybe there's a report after that lah. Yang merisaukan, I think these both sama ada social punya matters or religious punya matters. Kalau social matters, kalau kita lihat kan, kalau physical health ni, kita risau bagi mereka-mereka yang saya kata tadi lah, berusia sedikit, 40 tahun. Orang umur 15 tahun dia tak kisahnya kalau nak pergi this check, physical check, 40 tahun. That is for physical health check. Untuk mental health check, kita nak buat umur 40 tahun ke atas pun tak buat. And this trending, compare dengan physical punya issues, physical 40 tahun dia akan impact. Mental health or mental stress or mental disorder, mind of way of thinking, it happens as early as, kalau surat khabar ni umur berapa tahun? Orang yang kelar kakak dia sebab marah pasal game Roblox dia. Kan ada pelajar sekolah rendah bunuh kakak dia sebab pasal game Roblox. Game Roblox saya pernah tengok anak saya main lah. So, buat game je. Sekolah-sekolah rendah. And belum tengok lagi isu yang kekasih dia marah, girlfriend dia tak entertain dia, kelar dia pula. This is non-Muslim lah. So, these are among the issues yang kita tengah tengok. Aside of that, sebab kenapa kami hantar Dr. Noraini bagi talk dalam bahasa orang putih. Walaupun tak kena bahasa orang putih. Sebab social punya lifestyle, orang kata sekarang untuk teenagers dan ke bawah, quite alami. Beliau lah yang bertugas untuk menguruskan perkara ini dan beliau menjaga
peserta pelatihan-pelatihan rekod. All semua yang masalah sosial semua kami bagi beliau. Sebab tu beliau cakap dalam bahasa Inggeris hari ini. So these are challenging. Aside of social, and satu lagi is orang kata, boleh kata almost crime punya area lah. So who is looking into this mental health issue? Dan saya dah bagi task pada Dr. Nomi untuk melihat on social matters, dan beliau telah mula untuk menyaring di sekolah-sekolah rendah. Tapi how far kan sekolah-sekolah rendah ni, because aside of that, kita dapat bantu di luar. Bila di rumah, I think that is out of our scope lah. But the trending is alarming. Saya ada didedahkan ya. Ini dah lain daripada pusat pendidikan ni. Okay, saya ada didedahkan ya oleh ada tim yang memberi maklumat pada saya. Social punya trending, implikasi masalah sosial ni meningkat. Saya tak kata dia adalah orang kata apa, seperti kumpulan ajaran sesat. Tak, itu senang nak detect. Boleh detect lah. Ini adalah social trending di mana ada contoh trending di sana ada kumpulan dia appreciate family without children, marriage without children. Kalau perasaan trending dalam sekarang ni kan, dia orang berumah tangga tapi tak nak anak. Dia orang lebih appreciate kan untuk berkongsi Instagram dan sebagainya, gambar kucing besar, gambar arnab dan sebagainya. That is one kind of trending. Dan trending social life yang mereka keluarkan dekat dalam social media tu very alarming. Dia ada group-group dia and kata apa? Dia punya surprisingly follower dia ramai. Sangat ramai. Kalah YB lah saya tengok. Kau ada follower di Malaysia. Dan saya pun ada tengok social media ni. So pada saya, I think it is quite an alarming. Sebab kalau kita lihat ya, trending anak-anak kita, bayi-bayi anak kita ni dah boleh bunuh sesama sendiri. Yang trending budak-budak sekolah rendah ni dah ada social life yang keluar dekat YouTube itu semua tu budak sekolah rendah. Kalau dulu-dulu zaman yang berusia-berusia ni yang buat masalah ni semua orang at least lepas SPM ke atas, adults. Kan? Itu yang ada sangkut kat hanya itu semua adults mostly. Tapi now the trending is bawah. So kalau kita tak buat sesuatu, nanti the trending will come to a more lower age. So saya rasa this kind of penyelidikan which referred atau akan orang kata mostly kalau tak buat apa-apa prone to be rationalized terjadi di masa akan datang, where masa tu kita pun mungkin dah sangat uzur, tengok je lah, dah tak boleh buat apa-apa kan at that point of time. So saya rasa inilah antara mungkin, kalau dah ada alhamdulillah, maybe we can look into lah. But my recommendation is not only untuk kajian dapatkan diagnose dia, but also the treatment. Macam tadilah, kajian untuk halal dasar halal, nak buat ni, centralized kitchen lah, nak buat ni, dan sebagainya, gudang halal sebagainya. But then also premis persediaan halal, setiap premis makanan. But who is initiating the groundwork? Kita nak buat kat kantin dekat majlis agama pun sikitnya susah. Due to the premises lah, nak betulkan end state dia yang susahnya sebab cost, duit, RM, nak betulkan persoalan itu je. And then I think sebab tak ada orang buat mula, so the trending is not there. So I think it is time lah untuk kita go towards the practicality of executing this kajian. Okay lah, panjang sangat. Okay. Seterusnya saya difahamkan, since 2019, kebanyakan 46 kajian telah berjaya dilaksanakan oleh penyelidik melalui kerjasama 11 universiti utama di Malaysia, antaranya Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 46 kajian ni, a lot, banyak. Bayangkan kalau kita dapat praktikalkan mereka kajian-kajian ni, I think
banyak perubahan kita dapat buat in Selangor or in Malaysia. Dan tujuan utama simposium yang diadakan pada hari ini adalah bagi menyebar luas dan memberikan kefahaman serta maklumat terkini berkenaan hasil penyelidikan yang telah dijalankan oleh MAIS. Dan terkini penerbitan jurnal pada tahun ini adalah merupakan siri ketiga penerbitannya, dan siri ketiga jurnal ini menampilkan hasil kajian yang lebih bermanfaat dan boleh menjadi rujukan penting bagi menangani masalah dan memperkukuhkan tindakan MAIS terhadap penyelesaian isu-isu semasa ini yang saya maklumkan tadi lah. Isu-isu semasa ini sebenarnya itulah cabaran untuk kita tangani. Once we get the idea, the concept, and then how to practice and how to mitigate permasalahan tersebut. Hadirin sekalian, bagi memperkukuhkan keupayaan MAIS sebagai peneraju pentadbiran agama Islam di negeri ini, pihak MAIS akan melantik Universiti Islam Selangor UIS melalui Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi RMIC sebagai panel penyelidik MAIS buka kuasa daripada 1 Januari 2026 hingga 31 Disember 2028. Dan langkah ini bertujuan bagi memastikan proses pelantikan penyelidik menjadi lebih cepat dan lancar. Dan pemilihan penyelidik ini berdasarkan bidang kepakaran yang ada di pihak UIS. Saya tuan-tuan semua di sana ya, JKPP, mana yang ada JKPP hadir pada hari ini. Dan pada hari ini juga MAIS turut menyampaikan sumbangan geran penyelidikan 2026 kepada UIS berjumlah RM120,000 Malaysia. Dan saya mewakili seluruh barisan pengurusan tertinggi, MAIS berharap dengan termeterainya pelantikan ini, proses penyelidikan dapat dilaksanakan lebih tuntas dan contemporary dengan dipandu oleh garis panduan penyelidikan MAIS bagi menjamin tadbir urus yang baik di MAIS. Ini pun antara ayat yang Dr. Ani kata semalam. Akhirnya, saya menyeru dengan semua jabatan, agensi dan institusi berkaitan agar dapat memanfaatkan sepenuhnya pusat penyelidikan MAIS sebagai pusat rujukan dengan mendapatkan hasil penyelidikan yang terkini berhubung isu-isu hal ehwal khususnya di negeri Selangor dan Malaysia amnya. Ucapan saya advance sikit daripada Dr. Ani. Jika beliau tak ada pantun, saya tambah dengan pantun. Saya rasa yang orang-orang lama tahu awal kata apa yang atas tu, ayat atas tu ayat bayangan ni. Madah berhelah, kalam dididik agar warisan teguh berdiri. Teruskan perjuangan wahai penyelidik agar kebenaran sentiasa termenteri. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis perasmian penutup simposium penyelidikan Islam Selangor bagi tahun 2025. Saya sudahi ucapan dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, bagi sahabat
Pengurusan Penyelidikan Universiti Multimedia Malaysia. Seterusnya dipersilakan kepada yang berusaha Profesor Madya, Professional Town Planner Dr. Luqman Hakim bin Mahmud, Pensyarah Kanan Kuliah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya dipersilakan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Suhaili bin Sarif, Pensyarah Kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan seterusnya dipersilakan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Ahmad Najak bin Mukhtar, Pensyarah Kanan Pengajian Akidah dan Agama-Agama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Hadirin yang dimulakan sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyerahan pelantikan panel penyelidikan MAIS. Untuk makluman hadirin sekalian, pihak MAIS telah bersetuju untuk menyampaikan sumbangan geran penyelidikan MAIS bagi tahun 2026 kepada Universiti Islam Selangor berjumlah RM120,000 Malaysia sebagai panel penyelidikan MAIS bagi tahun 2026. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Dr. Abdul Raziz bin Zaini, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Islam Selangor, mewakili yang berbahagia Datuk Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, dipersilakan. Diucapkan di atas pelantikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, seterusnya adalah acara penyerahan cenderamata kepada para pembentang. Dipersilakan bagi pembentang yang pertama yang berusaha Dr. Hasanah binti Abdul Hafiz. Seterusnya dipersilakan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Salihah binti Muhammad Saleh,
Seterusnya dipersilakan kepada yang berusaha Dr. Hajah Noraini binti Nordin. Dan seterusnya dipersilakan kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Saleh bin Abdul Sahar. Dan seterusnya, sekali lagi diminta kepada semua penyelidik dan juga pembentang naik semula ke atas pentas bagi sesi bergambar bersama dengan yang berbahagia Setiausaha MAIS. Dipersilakan. Dipersilakan kepada pembentang kertas kerja pada pagi tadi dan juga lantikan baharu JPPP untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar dan fotografi bersama yang berbahagia. Bawah sekali lantikan dan juga jambatan yang diperoleh sebentar. Bawah sekali. Sekali lagi, majlis mengucapkan tahniah di atas pelantikan dan kegiatan sebentar tadi. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor bersama yang berusaha Timbalan Setiausaha Dasar dan Pengurusan MAIS di atas penyempurnaan perasmian sebentar tadi. Silakan kepada yang berbahagia untuk kembali ke tempat disediakan bagi sesi fotografi bersama para peserta simposium pada hari ini. Baik, diminta kepada semua ahli ataupun peserta simposium di dalam dewan ini untuk sama-sama berdiri dan rapat ke bahagian tengah dewan